Assalamualaikum, selamat berpuasa. Anda masih lagi bersama saya, Sheila Rosli, dan rancangan masakan nombor 1 Malaysia, Ketuk-Ketuk Ramadan. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Siapa agaknya artis yang akan masak bersama Sheila Rosli hari ini? Anda nak tahu? Oh, dia ni popular, panas. Sepanas hari ini, sepanas matahari yang terik hari ini. Dia raja segala raja. Anda nak tahu raja apa? Raja Gopal? Bukan. Teruskan bersama saya, Sheila Rosli, dalam Ketuk-Ketuk Ramadan. Masa aku kenal je plate number ni. Kau nanti. Anda nak tahu siapa selebriti yang akan bersama dengan saya? Nanti dulu. Ini kereta dia. Maklumlah kan, rezeki melimpah ruah kan. Dan ada seseorang di dalam kereta ini. Anda nak tahu siapa? Wati! Ya, ini Ozlin Wati kan? Ya, saya kakak. Isteri Johan Raja Gelas? Saya main gelas-gelas. Pinggan pula. Oh, pinggan eh? Oh, salah lah. Bukan Johan Raja Gelas lah. Johan Raja Pinggan dan Kuali. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni ketuk-ketuk. Oh, ketuk-ketuk Ramadan ke ni? Ya! Macam mana kau boleh tahu kita kat sini? Habis tu, Sheila Rosli antena panjang. Mana Johan? Johan. Jangan nak sesorok. Mana Johan? Mana Johan? Oh, Makan. Dia dekat dalam. Duduk kereta. Oh, duduk kat dalam ni. 15. Sepanas 15. Oh, dia nak kenakan Sheila Rosli tiba-tiba sepanas 15 ya? Ini ke kereta kau? Yang luar tu kereta kau? Tak, yang ni kereta customer kak. Sihat kak? Sihat. Ya Allah, ya kak. Kenapa kak? Kenapa cik saya ni? Tak, bukan. Ha? Lain nampak sekarang Johan. Lain nampak. Biasa nampak macam mana kak? Kau tahu tak Sheila Rosli datang ni buat rancangan apa? Oh, buat rancangan. Akak bukan hantar kereta ke saya? Bukan. Habis Ya. kau tak nampak kamera banyak ni? Oh, ni kamera ni. Kamera habis kau ingat ni kereta? Allah, cik. Janganlah ni. Apa ni? Alah, saya. Tak ada. Sekarang ni kau tahu tak Sheila Rosli kalau bulan Ramadan, kalau datang seterja hati tak kira di mana jua anda berada, rancangan apakah itu? Saya ingat kak, saya ingat. Apa dia? Ketuk-ketuk Ramadan. pecah. Kau jangan ketuk-ketuk pecah. Jangan pecah. Jangan ketuk-ketuk pecah. Tak baik. Panas. Sensitif. Sebab sekarang kita dah tak ketuk-ketuk pecah kak. Okey. Kita ketuk-ketuk kereta. Oh, ketuk-ketuk kereta. Kak kalau kereta akak Edison ke, boleh hantar kat saya lah. Saya ketuk-ketuk kereta. Kita ketuk kereta. Okey, ketuk-ketuk Ramadan ni. Okey, kalau ketuk-ketuk kereta kita tahulah buat kat sini kan? Betul, Kak. Okey, sekarang ni akak nak bawa Johan pergi Campo. Saya punya kerja banyak lagi ni kak. Tak apalah nak. Peminat-peminat kau kat luar sana kan, tahu kau cedera parah. Jadi diorang nak tengok kau mampu masak ke tidak. Betul ni kan? Satu resepi saja Johan Raja Gelas, Raja Lawak. Celur sikit kan? Oh, tak boleh panas. Kak, saya bagi tahu budak-budak saya tu kak. Okey. Ni Cang. Aku tadi ke mana ada seat berapa hari berapa? Aku kira ada ya. Cang, okey. Okey. Kan settle punya kalau Sheila Rosli, Jampi mesti boleh punya, tak kira lah. Tapi betul, Kak. kalau kau buat hal, Ha-ha. jangan kata gelas atau kuali aku lempar kat muka kau. Okey, Kuat. teruskan bersama kami berdua ketuk-ketuk Ramadan. Pergi mana, Johan? Sini. Jangan gaduhkan kereta tu. Tak payah buat ketuk-ketuk kereta. Kita sekarang ni dalam rancangan ketuk-ketuk Ramadan dan kita sekarang ni berada di Kevo Ampar. Dia sponsor ke tak? Ya. Terima kasihlah Kevo. Tepuk-tepuk kan? Kevo Ampar. Oh, Kevo. Bila tiba je Ramadan, tengoklah, tak kira siang, pagi, malam, tengah malam tu. Ramai je orang. Ramai. Orang. Sebab orang suka membeli belah di Kevo Ampar sebab harganya berpatutan. Boleh kak. Sekarang Kevo tak beli belah dah kak. Tak boleh belah eh? Beli, bayar, baru belah. Oh, beli, bayar, belah. Ni siapa nak masak dulu? Macam biasa, akak lah masalah dulu. Tak boleh. Nampak tak? Ada ke perempuan kau suruh tolak troli? Patutnya lelaki lah. Tak gentleman langsung. Kak, Tu kau kena baling gelas. Dengar sini kak.
Ni, bak kata pepatah Roger says Benestis. Oh, siswa. Dalam buku dia Cooking. Siapa nama dia yang dia betul tadi? Tu yang mana cakap Okey, dua sekali kali. lagi, sekali lagi. Benestis, Benestis. Okey, dalam buku Cooking dia dengar. Dalam buku Cooking dia cakap Ya. ladies first. Ladies first. Mana ses. Cakap ladies first. Okey, tak kira siapa nak masak dulu. Ozom. Kalau hati saya osong kita talilat dah. Okey, talilat, laili, tomplok. Akak dulu ah. Jadi sekarang kita cari barang ke apa kak? Ya, cari barang. Kasha nak tanya. Johan kalau belum puasa suka makan apa? Makan nasi lah. Yelah, nasi lauk apa? Takkan kau makan nasi putih dengan gula? Cakaplah lauk apa? Lauk apa? Ikan. Oh, ikan. Oh, ikan terbaik kak. Yelah. Kau pandai jaga tahap kolesterol dalam badan lah. Yes, Ya. sebab protein paling banyak dalam ikan. ikan. Okey. Ketam. Kau suka makan ketam tak? Ketam tak suka kak. Ketam tak suka. Saya kalau boleh ikan siakap kak. Tak, ini resepi Sheila Rosie. Suka hati aku lah. Aku nak masak apa? Akak tanya saya mana saya tahu. Yelah, kau suka makan ketam ke tidak? Tak suka. Penonton di rumah suka kan? Penonton di rumah sukalah. Oh, dia suka Kau mana penonton di rumah tak boleh ikut tekak Johan Raja Lawak. Oh, tak Okey, boleh, untuk kelainan. Ha. Okey, sekali-sekala kita nak makan sesuatu yang agak lain, yang agak eksotik. Oh. Okey, antaranya adalah ketam. Ketam. Dan kebetulan ya Allah Syirah. Ni ketam apa kak? Ini ketam bunga nak. Oh. Okey, ketam bunga ni memang isi dia manis dan juga mudah untuk kita makan berbanding dengan ketam Ketampi. Oh, ketam batu jelah. Ketam batu. Ketam batu. Okey, bagus. Dan hari ini resipi yang istimewa yang Sheila Rosie nak tunjukkan kepada penonton di rumah dan juga Raja Lawak ni, ketam ala petai. Oh, ketam. Kak. Apa dia? Tak berbau ke bulan Ramadan makan petai? Akak ni. Hello, Sheila Rosie tahu macam mana nak masak supaya petai itu tidak berbau. Oh, saya tahu macam mana. Apa? Kita rendam dengan asam jawa kan? Sekali kau je renang air bunga lah. Okey, anda nak tahu macam mana Sheila Rosie nak masak resipi cukai sewa hari ini, ketam ala petai. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Sheila Rosie dan juga Johan Raja Lawak. Kami masih lagi berada di Kafe Ampang Ketuk-Ketuk Ramadan. Sekarang ini berada bersama saya adalah peminat yang bertuah yang ada di Kafe Ampang. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Nama siapa? Rosmini. Rosmini, panggil Kak Ros. Okey, kata laluannya Ros. Ketuk-ketuk Ramadan, rancangan masakan nombor 1 Nombor 1 di mana? di Malaysia. Pandai. Okey, terima kasih. Sama. Selamat berbelanja di Hypermarket Carrefour Ampang. Ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk. Ramadan. Ramadan. Yes. Yes. Okey. Okey, ini dia bahan-bahan untuk ketam ala petai. 3 ekor ketam yang segar yang Sheila Rosie dapat di Carrefour Ampang. Ya. Sedikit kicap cair, kicap Kicap pekat, pekat, gula garam. Okey, cili masak. Petai, cili padi, serai, daun ketumbar, halia, bawang merah, bawang putih. Senang saja. Ya. Okey. Kita Kita. perapkan ketam kita ni dengan menggunakan sedikit garam, lada sula dan juga tepung Tawa. tawa hengkau. Tepung jagung. Dan Pandai je. bismillahirrahmanirrahim. Dan kita gorengkan dia, deep Oh, fry. gorengkan dulu. Kau pandai tak goreng ni? Pandai tak? Oh, goreng tahu saya goreng. Saya deep kat fry rumah kan dulu dia. biasa goreng sekodok. Sementara kita goreng. Okey, Johan Okey. jaga jaga. Saya jaga. Okey, jaga ya. Ini dia tak mengamuk Takkan. Siapa berani kacau kau? Betul. Gila. Siapa? Siapa? Mana budak dia? Ni. Dia takkan berani. Kau gila, kau tidak, kau baling dengan gelas kan? Jangan. Kau jangan. Jangan kau baling dengan gelas. Jangan. Jangan buat hal. Aha. Jangan buat hal. Okey, kita mesin cili. Oh, mesin. Okey, mesin. Okey. Oh, pakai mesin ni ya? Kita mesinkan sedikit cili padi. Kita masukkan serai. Serai. Okey, kita masukkan halia. Halia. Okey, bawang merah. Bawang merah masukkan. Okey, bawang putih. Bawang putih kena masukkan juga. Okey, air. Air apa? Air masak. Air masak ya? Ya. Okey. Inilah dia blender. Okey, kita kisarkan dia. Kisar Okey. ya. Kalau orang dulu dia tak pakai ni tau. Dia pakai tumbuk. Yelah. Kau tengok pula lengan-lengan mak bapak kita. Betul. Kan? Okey, kita masukkan sedikit petai. Sedikit je. Okey, kita mesin juga. Yelah kalau banyak-banyak bau kan. Tak apa, daun ketumbar. Oh, daun ketumbar. Ya. Mesin lagi. Oh. Tengok ketam tu. Tengok. Saya tengok ni. Okey. Ni dah masak ni? Kita dah nanti Oh, dah. angkat. Okey. Sekarang ke apa? Boleh tak? Boleh.
Selalunya Johan kalau raya balik mana? Saya raya selalu balik kampung lah. Yelah, kampung kat mana? Oh, kampung kat Sungai Besar. Sungai Besar. Okey. Itu yang belah bapak lah, belah mak saya Penang. Oh, Penang. Nasi kandak lah jawab dia. Belah isteri? Kalau isteri kahwin 2 istu. Oh. Kahwin 3 baru isteri. Isteri. Tapi dia yang pertama Iswan lah. Okey, Iswan. Kampung Iswan? Kampung baru. Oh, dekat lah. Dekat. Tak adalah bergaduh kalau raya. Kadang-kadang gaduh juga. Gaduh juga? Tapi bermaaf-maafan kan. Maaf-maafan di pagi raya. Ya, betul. Okey, tapi kita di bulan Ramadan yang mulia. Betul. Kau ada maaf ke orang yang mendera kau ni? Kita sebagai seorang Islam, bermaaf-maafan tu bagus. Ya. Secara rasminya kita dah bermaaf-maafan. Ya, tapi untuk kau melupakannya tidaklah. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang tinggal balik. Buat masa tidur kan. Lupa sekejap Habis lah. tu bila kau tengok, kau ada tak rasa macam Tak ada. Tak ada? Tak ada. Itu semua tahayul semua tu. Tahayul, Tahayul semua. Jangan. Kita nak balas-balas sampai bila? Okey, anda jangan ke mana-mana. Okey, yang pasti bulan Ramadan kita harus bermaaf-maafan. Betul. Dan jangan berdendam sesama kita. Betul. Anda teruskan bersama saya dan juga Johan Raja Lawak. Kami masih lagi berada di Cafe Ampang. Ketuk-ketuk Ramadan.